Guys, untuk malam ni terutama sekali untuk bagi orang Melaka, kita nak perkenalkan produk yang menu terbaru ni. Sebelum ni kita tak pernah bawa mana-mana menu ni. Dan kali ni kita dah mai ke Melaka kali kedua. Sebabkan dah mai kali kedua, kita mensebarkan menu terbaru kita yang kita panggil Matcha Strawberry Whipping Cream. Sebenarnya ais matcha untuk kegilaan para wanita. So, tak mahu nak buang masa kita rasa pula. Nak kata apa nak rasa ni, pastikan apa kacau dengan whipping cream dulu. Bagi dah seperti tu dengan ais matcha. Tengok tu dah meleleh. Okey, dah kacau. Bagi kita rasa. Okey. Kita beritahu. Siap. Untuk kita punya rasa serbuk ais matcha ni, dia tambah dengan apa? Strawberry drizzle lah. Strawberry drizzle. Rasanya memang agak-agak balance dan dia punya ais matcha ni dia tak lalu rasa rumput ataupun rasa daun. Dan tambah dengan strawberry drizzle ni, dia terlalu rasa masam. So rasanya lebih kurang sama-sama bilas. So hampa tak perlu risau tak rasa muak ke, rasa lebih manis ke. Memang dia sangat-sangat sama balance. So ni orang Melaka nak dapatkan menu terbaru ni. Kita kat sini berada dah 5 hari dan hari ni kata hari kedua. So masih lagi berbaki 3 hari ni untuk para wanita nak dapatkan menu baru. Pakat ramai. Jom.